The and Story! Hello, what's up guys? So, today kita nak balik Kedah. Kita ride JB to Kedah naik motor for the first time in forever. So, kita dah siap, kita dah pakai balaclava. So, kita pakai jaket, glove, everything siap. Barang pun kita dah susun, semua dah susun dekat motor. So, let's go. So, apa perasaan anda naik motor for the first time? Ngantuk. Inilah yang diinginkan daripada dulu. Dia sebut nak balik Kedah naik motor laju katanya. So, kita tengok laju ke tak laju Kalau sama macam naik kereta, tak payah. Jual balik motor tu. Belum, tapi jangan penuhkan. So, nak letak beg ni. That's why saya sediakan ruang sikit. So, kita dah masukkan all the thing here. But tapi ada simpan sikit situ. Letak atas je. Still ada ruang sikit lah. So, kita bawa this one bag and then another bag. Ni bag baju. This is mine, that one ayang punya. Dalam ni ada baju raya semua orang. Ni terkeluar sayang. Tak boleh tadi, masukkan. Okay, it's okay. So, kita ada lagi satu bag. Ini bag baju raya dengan makeup. Kita akan letak atas ni. Hope everything safe lah. Safe ke tak safe? Will be safe. Okay. Bismillah. This is first time kita nak jalan jauh naik motor. Oh. Wish. This one so heavy tau guys. Dia sumpah berat gila nak mampus. Ha? Apa? Ha? Besi? Kenapa? Okay, so kita dah set up all the things. Tapi kita kekurangan. Supposedly this one dia dekat sini. Macam ni lah. Tapi sebab kita beli tadi tak cukup, so esok maybe kita akan berhenti and then beli a new one lah. Tambah lagi sebab nampak ni. So kita letak kat bag ni. Sebab this one heavy tau, dia macam tak secure lagi ni. Ni pun sama, tambah satu kali. Need one more tu silang kat sini. So ni pun dia kuat lah, cuma takut this one je terbuka tapi insyaAllah everything good. Kita pakai cermata hari ni, kita pakai lens. Harap muat layu buka topi kat ni. Sebab kalau yang ni cermata dia nipis sikit. Belah here. So, kita pakai one double tebal sebab malam-malam sejuk. So kita ada bring shot sekali. This is our shot supaya kita tidur dekat motor. Here we put there. Semoga muat Okay. Cermata ni dia muat. Dan kita dah charge all the intercom. Safety. Okay. Ini apa? So ayam pun dah ready. You tak pakai ini tutup kepala? Tak. Sejuk. Okay. Handphone already siap. Jom. Doa dulu sayang. So see you guys dekat next perhentian. Kita dekat mana yang? Kita orang berhenti dekat iCrow.
Ya kan ada buka lah. Tapi ada macam tak ada. Apa tu? Kosongnya macam tak buka lagi apa-apa. Kita beli air je sekejap. Dan nasib baik ada yang kecil. Tapi dia tak ada kecil yang macam ni. Kalau ini dia boleh masuk poket. This is short. Too short. Boss. Tadi kat tengah jalan ada kereta. Sorry, ada babas. Ada lori terbabas tadi kat tengah jalan. Look at this. Sebab kita lupa nak tutup benda ni. Lupa nak tutup macam ni tadi. Pasal tarik macam ni ada macam ketat. Sakit siu. So kita punya co-pilot masih santai. Level kepenatan 1/10 berapa? Baru 2%. 2. Member steady. Balik sekolah, tidur jap, baru terus gerak. So kita nak teruskan perjalanan. Dah nampak? Kenapa you nak tukar? Kenapa you nak tukar? Dah ada belah. Sekejap, I nak push dulu. Sekejap kita tukar glove. So see you guys there. Lepas kita nak berhenti kat mana, Sang? Ha? Kita nak berhenti kat mana? Kalau kuat apa kot? Kita akan terus all the way. Kalau ni tengok Kuala Kangsar ke sebelum Tapang. So kita sawah kat sana? Kalau kat Tapang. Kita akan sawah kat sana. Ada masa lagi 2 jam untuk kita tahu. Kalau Tapang ke Tapang 3 jam. Bergantung lah. Kita laju tak laju. Sebab kita orang tak boleh bawa laju sangat. Sebab bag tu dia macam tak secure. Kalau tak kita nak boleh bawa laju-laju. Balik mungkin laju ke sebab barang semua dah kosong. See you guys there. Macam tengok. Dia kan suka lah nak tukar-tukar. Helmet lah. Penat lah. Tukar helmet lah, tukar glove lah, macam-macam. Pakai helmet. Helmet ni isteri saya bagi. Tahu pun nak pakai. Ingat tak nak pakai. Tu dah besar sikit. Kita dah sampai dekat Sungai Buloh. What time, Sang? 3 tepat. Pukul 3 tepat kita sampai Sungai Buloh. So far okay lah, masih strong. Better daripada yang hari tu masa pergi KL. Hari tu KL kat Melaka. Kat Melaka pun dah sakit kepala kan. So first time pakai helmet ni berat. Sekarang dah okay lah, better lah sikit. So kita nak makan dulu kat sini. Okay, jom. Sebenarnya makan dekat tapak tapi jauh lagi kan. So kita orang stop kat sini sebab dah lapar sangat. Sahur terus lah. Yes. Sahur terus. Nasi lemak. Dah lapar lah. Kita sahur awal. Sekarang pukul 3.11. Oops. Nasi lemak ayam. Ayam makan apa? Ayam pun sama. Makan nasi lemak ayam. Sebab nasi lemak dia dekat sini.
Nasi lemak dia kasi nampak menarik. Cubalah. Sebab dia kasi kedai makan ni je yang buka. Pedas weh. Pedas lah sambal dia. Kenapa yang ambil telur? Ada rasa. Kenapa yang ambil telur? Ni nak telur ke? Saya tak nak telur. Tak ada ayam. But we need protein guys. So kita akan makan telur. Pedas lah sambal dia. Lemak dia sedap. Tapi sambal dia pedas. Pedih. Macam langsung. So far, red kepenatan 2/10. Ngantuk pun sama 2/10. Masih strong. Sebab kita dah ambil 4 shot. Sebelum gerak kita dah minum 2 shot Lydia. Ni kita ada shot 2 shot boss. Mungkin sebab dia dah penat. Tak ngantuk lah. Kalau pergi KL hari tu memang dah sikit lagi nak tumbang. Tengok sebalik lah. Aku balik. Pergi pun ngantuk. Pergi pun saja. Tapi masih boleh tahan lah. Masa balik hari tu, masa pergi KL, balik hari tu memang dah tak tahan lah. Memang dah terlelap. Tapi tak jatuh. Benar tak? Tak penat. Memang pun strong dia. Ha? Biasa je. Mungkin sebab ni first time, so dia ada lagi rasa excited buat motor tu. So dia macam tak penat dah. Cuma dah lama-lama dia. Lepas habis makan, dia dah macam ngantuk sikit sebab dah kenyang. So kita orang baring jap before teruskan perjalanan. Baring kat sini sekejap. Lelap mata jap, lepas tu baru teruskan perjalanan. Duduk kat sini sebab kat sini macam tak ada orang sangat lah. So, ni baring kat sini. Pilot dia masih steady. Co-pilot je yang tak steady. Ngantuk weh. Lepas makan dia kenyang, dia ngantuk. Tu rasa. Tapi kita still ada shot. It's okay. Kita tidur dulu. Bangun. Dia sakit kepala. Betul lah. First time kan? Taklah first time. Okay. Tidur dulu. Papa Roger. Kita dah tidur. Bukan kita, saya. Only me yang tidur. Kita nak teruskan perjalanan. Change? Change or not? No. Member tak ngantuk weh. Padahal dia baru balik sekolah. Aku yang dah tidur 1 hari pun ngantuk. Ni ha. Masih steady. Sebab dia tengah semangat membara. So dia tak ngantuk lah. Lagi tak sampai. Lagi tak sampai tak ngantuk. Tak. Co-pilot memang ngantuk lah sentiasa. Pilot memang tak boleh ngantuk. Kita
Kita punya shot dah habis. So kita akan buy a new one maybe. Maybe kalau ngantuk lah kan. Kalau tak ngantuk, kita akan teruskan perjalanan. Kita pasang intercom, so nanti senang nak cakap. Kita akan mulakan perjalanan kita ke Kedah. Kedah, here we go. Kedah apa Kedah? Kedah punya ni apa? Daraman. Hah? Daraman. Bukan Kedah Daraman. Kedah punya macam kalau Pahang kan Pahang apa? Pogo Hah? Oh, okey. Kalau Kedah, Kedah Pulun Kedah. Kedah Pulun Kedah. Kedah Pulun Kedah. Pulun Kedah Pulun. Oh, Pulun Kedah Pulun Kedah Pulun. Pulun Kedah Pulun. Macam pelik sikit. Actually kita orang dengar dekat intercom ni. Ha ni. Kita orang cakap. So kita dengar kat sini. So here we go. Kita akan cakap perjalanan. So see you guys dekat next station pula. Bye bye. Now kita dekat Tapa. Kita berhenti jap. Tapi kat sini ramai gila. Jam weh. Nampak ni. Jam oh. Orang nak sahur kat sini. Orang kalau berhenti kat R&R, janganlah parking kat tepi jalan. Lagi-lagi tempat masuk dengan tempat keluar. Faham menyusahkan orang. Kalau tengah jam kat tu, boleh parking kat tempat masuk tu. Orang lain semua dah beratur kat luar. Penat ke? Ngantuk? Ya, tinggal bersama. Singa? Apa? Direct. Terus balik. Okay. Sampai arena mana? Kita berhenti dekat R&R Sungai Perak. Kat sini pun ramai gila orang. Berhenti solat jap. Lepas tu lagi sejam kita nak sampai. Ha? Sampai Bertam. Okay guys, kita dah sampai Penang dekat Bertam pukul 8 tadi. Lepas tu kita dah tidur berbarai sangat. So now sekarang pukul 2 something macam tu. Kita nak keluar pergi jalan-jalan. Nak pergi cari nail spa sebab kita nak buat manicure. Tak tahu ada ke tak sebab biasa kena buat appointment. So kita tengoklah nanti. So hari ni kita keluar dengan sister. Guys, kita dah jumpa dah guys. Ni dia buat pengkhianatan terhadap burung. Kau tengok weh, burung tersangkut kat sini weh. Baru perasan tu. Oh my godness, dia termasuk kat dalam lubang tu, nampak tak? Oh my god. Guys, ni budak ni yang langgar. Apa? Abang dah handsome. Bukan abang yang tenang. Afiq check sikit bang. Afiq check cepat. Cepat dek Afiq check. Nama saya.
Cantik korang. Dia punya brush kat Maidin ni. Korang boleh cari. Murah je. Nampak tak? Lepas lawa. Kalau brush yang satu-satu yang macam ni kan. Korang boleh cari tau. Lepas kat sini dah ada. Kat ni. Ini semua yang macam rantai. Lawa guys. Cuba tengok ni. Berapa ringgit je. Ya Allah. Dia dekat main apa? Ada apa ya? Main apa? Bertampura. Okay, kita dekat Maidin Bertamputra. Kita akan sahur Bak kata Kak Yong Bertamputra. Bertamputra. Dia sikit bukan Kak Yong. Kita akan Masih YouTube. Kita buat apa kat sini? Kita buat apa bang? Kita buat apa bang? Cepat bang. Bang, kita buat apa? Kita nak makan apa? Kita akan cakap bang, kita buat apa kat sini? Buka puasa. Kita nak kat sini. Kita buat apa? Pajami. Buka puasa dekat? Betang. Makan apa? Makan nasi kandar pajami. Ya, kita akan makan nasi kandar. Jamin. Jom, makan. So kita buka bersama Kak Yong, kakak, adik. Ayolah. Masuk YouTube. Tapi boleh check YouTube saya. So dekat sini buka pukul 7. Belum Kak Yong. Bukan cik kan kita aku famous. Dekat sini lighting, ada untuk lighting pula. Kat sini ramai gila orang beratur. Makan. Iya. Dah akan makan this. Nasi kandar Pak Jamil. Kat sini beratur. Panjang gila. Setelah beratur lama, finally our food here. This is kita orang punya, kita kongsi. Ini Kak Yong, ini sama kakak punya. Suntik. Adik dengan Bang. Bang. Abang makan apa? Tunjuk. Abang makan apa? Makan nasi. Nasi apa? Tunjuk lah. Kuah apa? Okey. Malu. Adik maju. Kakak punya itu. Kak Yong. Chicken flanky lah. Ada flanky. So kita orang punya this one. Ada tunjuk. Dah, dah. Tengok. Masuk itu. Tunjuk dong. Boleh buat konten ni. Tunjuk. Bang, takutnya nanti tak itu. Apa ni pakai tipnya? Oh, dah apa? Es krim apa? Aisyah. Adik ada? Aisyah tak? Suruh tengok ada. Mango dengan blueberry. Base apa? Mango dengan blueberry. Mango and blueberry. Tu. That one. Okay. Thank you. Dah. So kita nak on the way ke Citra. Around 1 hour or so. Cakap sini ya. Ha? Cakap kat sini je lah. Lepas tu Nurin dengar macam cakap lain lah. Nah. Ya boleh. Sesi meracun. Tolak lagi. Okey. Tes. Ha. Ya kau. Dengar. Oh, dengar. Ya kau. Cuba cakap. Cakap kan? Dengar kan? Ha, ya. Dengar tak? Kuat sikit. Hello. Ha. Dengar tak? Dengar. Tu kalau seorang turun pergi kedai pun boleh cakap lah. Boleh? Saya connect kat Bluetooth. Kat handphone. Tak payah lah buka phone lah.
guys, kita dah sampai dah sebenarnya hari tu. Kita sampai pukul berapa tu? Bila? Hari tu sampai sini malam. Mak Pukul apa? So kita lupa nak ending video malam tu sebab dah penat. So tak. So kita orang sampai lewatlah juga dah pukul 10 macam tu. So inilah ending the video sebab lupa nak record malam tu sebab dah penat. Lepas tu ada saudara mara semua datang. So sekarang kita dah nak on the way balik ke JB, tapi kita ada certain tempat nak singgah before balik. So thank you for watching guys.